Nama aku Amira. Hidup aku biasa je. Sekolah, balik rumah, main phone. Umi asyik bebe je. Katanya aku malas, tak tahu hargai pengorbanan dia. Tapi aku rasa aku cuma penat. Penat dengan segalanya. Kau ni Kamira, kau tak reti balik tu tolong mama ke tolong masak ni tak? Kau balik-balik kau letakkan kau atas meja biadab kau ni kan? Umi, dekat sekolah tu Mira dah stres dah. Apa tak lagi di rumah ni? Kau ni sama je bapak kau, pemalas. Sudahlah Mi, penat dah layan Umi ni. Kau jangan biadab Kamira. Kamira, Kamira. Kemana lagi make customer sana? Makanlah dulu. Ada ni. Kamira tinggal makan dia dah. Awaknya, awak nak ke mana? Saya nak pergi hantar bekalan awak lah. Hati-hati. Itu sahaja. Ada soalan tak? Cikgu tak tahu beza cikgu dengan nyamuk. Apa dia? Tak ada beza, guru bising. Hello? Oh, okay. Amira, saya ada yang nak beritahu awak. Maaf, tak ada. Mira, sabar Ina. Umi dah tak ada. Kak, ibu dah tak ada mandi Kak. Umi? Kau ni kan? Mira minta maaf sangat dekat Umi sebab Mira pernah sakitkan hati Umi. Mira janji Mira akan belajar rajin dan belajar bersungguh-sungguh lah. Dan akan tolong Umi kemas rumah sama-sama. Mira minta maaf sangat-sangat ya kalau Mira pernah kurang ajar. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Mira, mak bangga dengan kamu. Okay. Saya punya markah ujian pertengahan tahun. Masih harap dengan... Mira, cakap dengan siapa? Dengan Umi. Umi? Salam. Bang nak tanyalah anak kau tu kenapa? Anak aku? Anak kau lah. Sabar ya bang. Gini semua ujian. Kita tak tahu kan? Ya. Tabahlah. Kalau aku boleh undur masa, aku tidak akan derhaka dengan Umi. Aku berdosa, ya Allah.